القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي. فلسطين بلادي. كي تشرق شمسك فوق أمانينا، وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. رح نبقى فيك يا فلسطين. لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي. فلسطين بلادي نحملها
Tersusun indah hiasan pantun luahan juru pendeta geliga, tirai majlis tiba kesantun, salam dihulur tertib dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Azlan bin Ahmad, pengasas komuniti seni rupa Art Gang Nusantara, yang dihormati Encik Muhammad Izranuddin bin Jelani, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Johor Bahru, rakan-rakan yang terlibat, seterusnya warga maya yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian pameran Art Gang bagi tahun 2025. Buluh diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat agar majlis bertambah berkat. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khair bin Abdul Kadir untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun secara dalam talian pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan pameran Art Gang dalam talian bagi tahun 2025. Jadikanlah pameran ini sebagai satu program yang bermanfaat bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan, meluaskan rangkaian dan kenalan, menghargai karya-karya yang dipamerkan, dan yang paling utama ialah untuk meningkatkan keimanan kami kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah juga program ini sebagai wadah bagi kami menyadari betapa besarnya kemuliaan, kehebatan dan keagungan-Mu, ya Allah, dengan mengurniakan ilham dan idea-idea yang hebat kepada pengkarya sehingga mereka mampu menghasilkan karya-karya yang terbaik. Segala pujian kami kembalikan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, limpahkanlah rezeki pada kami, khususnya kepada pembeli-pembeli karya yang dipamerkan pada hari ini. Kemudian, jadikanlah pempamer-pempamer yang mana karya mereka berjaya terjual sebagai hamba-Mu yang bersyukur manakala yang tidak terjual hasil karya mereka. Jadikanlah mereka ini hamba-Mu yang tidak pernah berputus asa dan terus bersemangat menghasilkan karya-karya yang baik pada masa akan datang. Ya Allah, ya Waliyul Azim, kami dengan rendah hati memohon agar pameran pada hari ini dilancarkan dan permudahkan dari awal hingga ke akhirnya, terhindar daripada sebarang cacat cela, kemungkaran dan kemaksiatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi yassir wa tu'assir rabbi tammim bi khair. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khair di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga setiap yang kita lakukan sepanjang majlis perasmian ini sentiasa dalam rahmat dan keberkatannya. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis yang jelong kali diadakan ini. Warga maya sekalian, pameran Art Gang 2025 ini merupakan pameran kesenian yang dijalankan secara terbuka dan dijalankan secara dalam talian. Melalui platform ini, para peserta yang terlibat berpeluang mempamerkan karya masing-masing bagi menyerlahkan hasil kreativiti mereka dalam penghasilan karya seni. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat majlis menyampaikan ucapan. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Azlan bin Ahmad, pengasas komuniti seni rupa Art Gang Nusantara, bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis. Yang dihormati Encik Izranuddin, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual yang dijemput khas pada hari ini.
kepada semua peserta pameran Art Gang dalam talian 2025, kepada guru-guru yang membimbing pelajar-pelajarnya dalam bidang seni visual ini, kepada ibu bapa yang sabar terus menyokong anak-anak yang mahu terlibat berkembang dalam bidang ini, dan tentunya kepada semua penonton yang menonton secara langsung pada hari ini. Ada yang bertanya, adakah pameran Art Gang ni merupakan satu pertandingan? Pameran Art Gang ini bukanlah satu pertandingan. Pameran Art Gang ini adalah merupakan satu program pembangunan bakat dalam bidang seni visual. Sememangnya ada pelbagai bakat yang ada, yang dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara jelasnya, kemahiran seni visual ini, dia melibatkan beberapa panca indera. Kalau kita lihat kemahiran mengubah lagu, tentunya ia melibatkan satu proses memanipulasi bunyi-bunyian. Kalau kita lihat juga kepada penulisan kreatif, sama ada dalam bentuk novel, karangan novel yang mencoret perkataan-perkataan atau perkataan-perkataan yang bentuk perjalanan satu naratif cerita yang menarik dalam novel dan sebagainya, ataupun puisi-puisi yang dikarang oleh mereka yang mempunyai kemahiran bahasa yang tinggi. Tentunya itu adalah merupakan satu kemahiran memanipulasi huruf-huruf yang menjadikan ayat-ayat yang penuh puitis Tapi dalam bidang seni visual, ia juga melibatkan satu kemahiran memanipulasi yang bukan hanya kepada memanipulasi warna. Dia sebenarnya kemahiran dalam bidang seni visual ni, dia melibatkan kemahiran memanipulasi segala apa yang ada dekat persekitarannya. Kalau kita lihat, yang dapat kita lihat dengan panca mata ni, ialah kalau sebut visual ni, dia memang secara asasnya kita melibatkan panca mata. Kalau muzik tu, panca indera pendengaran. Melalui panca mata ni, kita melihat pelbagai benda-benda lah yang ada di persekitaran kita. Dan setiap benda yang berada di persekitaran kita tu, bagi seorang pekarya seni visual, dia boleh memanipulasi segala-galanya. Kalau dilihat pokok, kayu-kayu, akan jadilah karya-karya arca dan sebagainya. Kalau di tangannya hanya ada kertas dan pensel, maka akan terhasillah lukisan-lukisan yang diloret dengan pensel tersebut. Kalau di tangannya ada berus, bahan tara air dan juga cat akrilik ataupun cat air, maka jadilah satu gambar yang sangat menarik. Tetapi bukan setakat itu saja. Kemahiran seni visual ni sebenarnya dia melibatkan panca indera mata yang perlu dikoordinasi dengan baik antara pandangan mata yang melihat sesuatu objek tu, yang perlu dikoordinasikan dengan pergerakan yang seiring dengan pandangan mata tu bila kita meloret sesuatu
Contohnya kalau kita melukis tu, kita meniru sesuatu objek yang berada di depan kita melihat dan tangan kita akan mengikut untuk bentuk-bentuk yang kita nampak, kita lihat tu. Memang kelihatan seperti seni tu meniru apa yang dia lihat, tetapi sebenarnya ia tidaklah terbatas kepada meniru semata-mata. Seni juga, pendidikan seni visual ni juga dia melibatkan pengubahsuaian. Contohnya kalau dia melukis tu, kat depan dia lihat adalah pokok-pokok yang menarik, tetapi tiba-tiba ada satu mungkin batu yang agak mengganggu pandangan objek yang menarik tersebut, dan objek tersebut bolehlah dihilangkan, maksudnya tidak dilukis oleh pelukis tersebut. Pelukis membuat modifikasi dalam pengkaryaan. Dekat sinilah yang membezakan sesuatu karya yang ialah ada orang cakap daripada melukis, baik ambil gambar je menggunakan kamera, kan. Tetapi sebenarnya ia sangat berbeza. Sebab proses tu berlaku secara langsung. Bila dilukis tu, kita lihat, kita tengok tak sesuai, kita ubah. Dan kreativiti itu terlahir di situ. Dan bila bercakap tentang kreativiti ni, seni visual ni memang sangat melibatkan kreativiti. Sebab dalam bidang seni visual ni sebenarnya kita mencipta sesuatu. Kalau dalam bentuk 2D, 2 dimensi, kita membuat lakaran, gambar-gambar. Kalau kita buat sesuatu dalam bentuk 3 dimensi, kita membuat bentuk-bentuk tertentu, arca dan sebagainya. Mungkin kita boleh buat model dan sebagainya lah. Itu apa yang ada dalam bidang seni visual. Tetapi sebenarnya dalam bidang seni visual ni bukanlah hanya terbatas kepada kemahiran melukis, membuat arca semata-mata. Adalah yang kata dia tak pandai nak melukis, dia tak pandai nak membina, membuat objek-objek tertentu. Tapi sebenarnya ada satu kemahiran yang sangat tinggi, iaitu kemahiran membuat apresiasi sesuatu karya yang dilihat. Dan ini merupakan satu kemahiran kognitif yang sangat tinggi. Seseorang yang dapat membaca suatu karya tu dengan meneliti nilai-nilai keindahan, baik dari sudut nilai-nilai artistik ataupun daripada sudut nilai estetik. Dan tentunya untuk melihat sesuatu tu secara mendalam, ia memerlukan ilmu. Bukan lagi ilmu untuk melukis, tapi ilmu untuk menghayati sesuatu karya tu. Sebab tu kalau kita lihat mereka yang mempunyai kemahiran menikmati hasil karya ni, dia akan meneliti suatu karya tu dengan sangat mendalam. Walhal mungkin kata dia tak pandai melukis, tapi dalam bab menilai, membuat apresiasi, itu adalah satu perkara yang berbeza lah. Yang kata lain sebenarnya, seni visual ni bukan hanya setakat melatih psikomotor, tangan, membuat lorikan dan sebagainya. Bukan hanya semata-mata melihat suatu objek tu dan meniru. Tapi juga dia adalah satu proses kognitif aras tinggi yang melibatkan pemahaman-pemahaman yang tertentu. Dan sebenarnya bagi
kanak-kanak pula kalau kita lihat mereka berkarya. Kalau ibu bapa melihat anak-anak melukis, menconteng dekat dinding, mereka meluahkan ekspresi mereka. Cuma yang perlu dibuat oleh ibu bapa adalah menyalurkan ekspresi mereka tersebut kepada cara yang betul lah. Maksudnya daripada conteng di dinding tu, apa salahnya dibagi kertas ataupun ditampal kertas di dinding ataupun dibuat papan tulis dan sebagainya. Sebab sebenarnya walaupun orang kata seni ni dia bebas, kan? Jangan ditegah-tegah, dilarang, dibatas-bataskan pada perkara-perkara peraturan-peraturan tertentu. Tapi sebenarnya kalau tak ada peraturan, tak dilatih peraturan-peraturan tertentu, kononnya atas nama dasar seni, maka anak tu diberilah kebebasan dia untuk buat apa saja. Kalau dia nak conteng-conteng lah, kalau dia nak membaca warna sampai bersepah-sepah di lantai, biarkanlah. Kononnya ia adalah proses kreativiti. Tapi sebenarnya pada saya itu tidak tepat lah. Sebab disiplin tu mesti bermula daripada awal lagi. Karya seni kalau dia comot, kalau dia kotor, dia tak ada nilai. Walaupun mungkin kalau dilihat karya-karya abstrak itu seperti contengan-contengan. Tapi kalau dilihat secara teliti, disiplin berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya tetap ada dalam suatu karya abstrak tersebut. Walaupun hanya contengan. Dia tak kotor. Dia bukan kotor. Dia bersih, karya tersebut bersih, dibuat dengan, walaupun tidak terancang, dibuat dengan luahan hati dan perasaannya dalam karya abstrak tersebut. Tapi dari segi nilai kebersihan itu tetap ada dan terjaga. Walaupun di simbah-simbah cat contohnya, di renjis-renjis, perlu jugalah tempat tu dilapik kan. Untuk memastikan persekitaran tu bersih. Sebenarnya kalau tempat kita berkarya tu tak bersih, serabut juga sebenarnya kan. Ya, itu secara asasnya lah yang berkaitan dengan pengkaryaan suatu karya tu. Pameran Art Gang ni apa pentingnya kepada murid-murid, pelajar-pelajar? Kalau kita fokus kepada peserta yang menyertai pameran ini daripada tahap 2, sekolah rendah, tahun 4, 5, 6 dan juga sekolah menengah, apa sebenarnya yang nak dicapai selain daripada kemahiran-kemahiran, meluahkan perasaan, membuat apresiasi, meluahkan ekspresi dia kan, dan sebagainya lah. Tentunya tak boleh nafikan tujuannya adalah berkaitan dengan markah PJSK, markah untuk gerak kerja kurikulum anak-anak lah. Secara asasnya, pameran Art Gang ni lebih kepada memberi markah pelibatan untuk peringkat kebangsaan yang memang biasanya pameran Art Gang kita buat yang melibatkan penyertaan daripada pelbagai negeri. Saya ingat untuk tahun ni dan tahun sebelum ni pun sebenarnya memang kita dapat penyertaan daripada semua negeri-negeri yang ada di Malaysia, termasuk jugalah wilayah persekutuan. Baik Putrajaya, Kuala Lumpur ataupun Labuan pun ada. Kalau lihat kepada markah PJSK yang menjadi sasaran untuk pelajar-pelajar, murid-murid,
markah pelibatan tu ialah 17 markah peringkat kebangsaan. Jadi ini sangat perlu supaya dia seimbang lah kan. Pencapaian akademik dalam sama, gerak kurikulum dia juga ada nilai yang tertentu yang dapat dia kuasai. Secara asasnya saya sangat bersyukur pameran Art Gang kali yang ke-9 ni dapat juga dilaksanakan pada tahun ni, dan besarlah harapan saya pameran Art Gang ni pada tahun akan datang akan terus juga ada dan akan melibatkan lebih ramai lagi penyertaan supaya ada lebih ramai lagi kawan-kawan seni kita. Ialah dengan bilangan lebih kurang dalam 6,000, 7,000, dengar macam penyertaan tu ramai, 6,000, 7,000, tapi kalau kita meneliti kepada nisbah bilangan murid yang ada di tanah air kita ni sebenarnya sangatlah sedikit. Kita harap lebih ramai lagi akan menyertai pameran ni supaya mereka diberi peluang untuk berkarya, membuat ekspresi, mencuba sesuatu yang baru dan segala benda perkara-perkara yang positif kaitan dengan seni. Di akhir kata saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pameran Art Gang ini daripada dulu lagi, pameran yang kali pertama sehinggalah pada hari ini. Dan insyaAllah untuk pameran Art Gang yang akan datang, sokongan yang diberi tu sangat saya hargai. Kalau tak ada sokongan tu, saya ingat Art Gang tu tak kedengaran lagi lah. Sebab kalau dihitung-hitung, Art Gang tu dah lama, daripada tahun 2009 lagi, sehingga sekarang dah tahun 2025. Jadi sangat lama lah. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Azlan bin Ahmad di atas ucapan sebentar tadi. Warga maya sekalian, hadir bersama kita pada malam ini seorang warga pendidik bergelar guru cemerlang pendidikan seni visual dari Johor Bahru. Memang bukan calang-calang orangnya apabila beliau merupakan jurulatih utama kebangsaan pendidikan seni visual KSSM dan banyak terlibat dengan penjurian berkaitan seni sehingga ke peringkat negeri. Beliau juga pernah merangkul hadiah penghargaan Anugerah Citra Mural Gemilang Johor pada tahun 2021. Mendapat naib Johan dalam pertandingan mewarna batik Sekolah Menengah Peringkat Negeri Johor 2023. Johan pertandingan reka bentuk stem peribahasa Anjuran Pos Malaysia Berhad 2024. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Izranuddin bin Jelani, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual dari SMK Tun Fatimah Hashim untuk memberikan ucapan sekaligus merasmikan majlis pada hari ini. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seni buat semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian pameran Art Gang peringkat kebangsaan kali ke-9 secara dalam talian. Satu acara yang amat bermakna dalam kalender seni visual negara sejak 2013. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada jawatan kuasa penganjur, khususnya di Art Friend Colony yang telah bertungkus lumus merancang dan melaksanakan pameran ini. Sesungguhnya,
Usaha dan komitmen kalian amat dihargai dan membuktikan bahawa seni bukan sekadar hobi, tetapi suatu wahana pendidikan yang berpengaruh dan bernilai tinggi. Hadirin yang dihormati, seni visual bukan sekadar lukisan di atas kanvas atau arca yang terpamer di galeri. Seni visual adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia, meluahkan emosi, menterjemah budaya dan mencorakkan pemikiran. Ia adalah ekspresi jiwa yang merentas sempadan bangsa, agama dan bahasa. Melalui seni, kita belajar tentang empati, kreativiti, kehalusan budi dan ketekunan dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Dalam dunia yang semakin berteknologi tinggi dan serba pantas ini, kita sering terperangkap dalam tekanan pencapaian akademik dan cabaran sosial. Justru, seni visual hadir sebagai ruang untuk belajar menenangkan fikiran, mengasah daya imajinasi dan membina jati diri yang lebih seimbang. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan seni visual juga sangat relevan dalam membina kemahiran abad ke-21. Antara kemahiran yang diasah melalui penglibatan dalam aktiviti seni termasuklah: pertama, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kedua, keupayaan berkomunikasi dan berkolaborasi. Ketiga, kreativiti dan inovasi. Keempat, ketekunan dan disiplin dalam proses kerja. Malah, industri kreatif di Malaysia sendiri merupakan sektor yang berkembang pesat. Banyak peluang kerjaya yang lahir daripada dunia seni seperti pereka grafik, ilustrator, animator, arkitek, kurator galeri dan usahawan seni. Maka, pendedahan awal kepada seni seperti yang kita lakukan hari ini merupakan pelaburan penting dalam pembangunan modal insan negara. Para hadirin yang dihormati, bagi membenarkan idea saya sebentar tadi, izinkan saya berkongsi beberapa teori seni yang relevan masa kini, agar kita bersama-sama dapat melihat bagaimana teori dan amalan saling melengkapi dan membina makna seni dalam kehidupan. Yang pertama, teori formalisme, Cliff Bell dan Roger Fry. Menurut Cliff Bell, significant form atau bentuk yang bermakna adalah elemen utama yang menjadikan sesuatu karya itu seni. Dalam arti kata lain, warna, garis, bentuk dan komposisi adalah lebih penting daripada subjek itu sendiri. Ini penting kerana ia mendorong pelajar dan penggiat seni untuk lebih memahami aspek teknikal dalam penghasilan karya. Kita tidak boleh hanya melihat lukisan dari segi rupa luaran sahaja, tetapi juga bagaimana ia disusun, bagaimana warna berinteraksi dan bagaimana ruang digunakan. Justru, aktiviti seperti pameran Art Gang ini boleh dijadikan medan penghayatan teori formalisme, memberi penekanan kepada struktur dan bentuk seni itu sendiri. Yang kedua, teori ekspresionisme Leo Tolstoy dan Benedetto Croce. Seni sebagai ekspresi emosi. Inilah teras kepada ekspresivisme. Teori ini mengatakan bahawa seni adalah hasil pancaran dalaman, perasaan, pemikiran dan pengalaman. Teori Tolstoy percaya bahawa seni adalah jalinan komunikasi emosi antara artis dan penonton. Maka, karya seni yang jujur ialah yang mampu menjangkiti emosi tersebut kepada orang lain. Kepada para pelajar, ini bermakna setiap karya bukan sekadar tugasan, tetapi adalah suara hati anda. Pameran yang akan berlangsung nanti bukan sekadar memaparkan bakat, tetapi membuka ruang kepada halayak untuk memahami perasaan dan pemikiran anda melalui visual. Ketiga, teori kontekstualisme dan postmodernisme. Dalam era pasca moden, seni tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang suci
atau terpisah dari masyarakat. Jean-François Lyotard, seorang ahli falsafah Perancis, pernah menyatakan bahawa pasca modernisme menolak naratif besar dan meraihkan kepelbagaian suara. Karya seni kini sering membincangkan isu sosial, politik, identiti, jantina dan ekologi. Maka, pelajar juga harus diberi ruang untuk mengangkat tema-tema kontemporari ini. Bukan sahaja untuk menjadi kreatif, tetapi untuk menjadi peka terhadap realiti dan mampu berfikir secara kritis. Tema hidupan laut pameran dilihat sebagai pendekatan pragmatik penganjur tentang kesan yang boleh memberi impak dalam membicarakan isu kelestarian alam, justru memupuk pemikiran seni yang lebih matang dan bertanggungjawab terhadap persekitaran. Keempat, teori interaktif dan seni sebagai dialog, relational aesthetic, Nicolas Bauduit. Teori ini melihat seni bukan sekadar objek, tetapi sebagai hubungan. Nicolas Bauduit menyarankan bahawa seni kontemporari sepatutnya menjadi ruang interaksi sosial, satu bentuk dialog. Seni tidak lagi bersifat aku hasilkan, kau kagumi. Sebaliknya, penonton juga adalah sebahagian daripada penciptaan makna. Dalam arti kata ini, seni adalah pengalaman kolektif. Saya melihat ini sangat relevan dengan aktiviti-aktiviti kolaboratif yang diadakan di sekolah sebelum kalian menghantar karya masing-masing. Ia bukan sahaja membina semangat kerja berpasukan, tetapi juga menjadikan seni sebagai jambatan antara individu dan warga seni. Para hadirin sekalian, sesungguhnya program yang kita raikan ini bukan sekadar pameran, tetapi satu pengiktirafan terhadap bakat dan potensi anak-anak kita. Program seperti ini membuka peluang kepada para pelajar untuk menunjukkan karya mereka, menerima maklum balas, berani mencuba dan belajar daripada satu sama lain. Saya yakin apabila hasil karya anak didik kita dipamerkan, ia bukan sahaja menyeronokkan, tetapi akan memberikan pengalaman yang bermakna dan meninggalkan kenangan manis buat semua yang terlibat. Hadirin sekalian, izinkan saya sekali lagi berkongsi sedikit renungan. Kita sering mengukur kejayaan pelajar melalui grade, peperiksaan dan sijil. Namun, ada pelajar yang mungkin tidak menonjol dalam akademik, tetapi memiliki kehebatan yang luar biasa dalam seni. Kita tidak boleh meminggirkan mereka. Kita harus menyediakan ruang yang adil dan seimbang supaya semua potensi diberi peluang untuk berkembang. Pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, pameran art dan ini adalah wadah untuk kita lebih mengenali dunia seni dan menghargainya. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat mencintai seni dalam kalangan generasi muda. Akhir kata, saya menyeru kepada semua peminat seni visual agar memberikan sokongan padu terhadap usaha murni penganjur ini. Kepada para pelajar, rebutlah peluang ini pada masa akan datang untuk meneroka kreativiti kalian. Beranilah untuk berkarya dan sentiasalah terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan pameran Art Gang peringkat kebangsaan kali ke-9 secara dalam talian. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Izranuddin di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Sebenarnya hadirin sekalian, saya bersetuju dengan kata-kata Tuan Perasmi kita. Seni ini adalah salah satu luahan perasaan individu, terutamanya pelajar, dalam mengekspresikan dan meluahkan isi hati mereka pada salah satu saluran yang betul. Pecinta seni sekalian,
Untuk makluman, karya seni yang dicipta oleh para peserta boleh dilihat di Galeri Art Gang melalui laman web yang disediakan. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan tata cara ke platform Galeri Art Gang. Para hadirin juga boleh melihat di bahagian komen untuk mendapatkan pautan laman web tersebut.
Pameran video sebentar tadi adalah tata cara untuk mengunjungi Galeri Art Gang. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Hadirin sekalian, pergi mendaki ke Gunung Mesah, singgah makan di Tanjung Batu. Niat di hati tak mahu berpisah, kuasa Tuhan tiada siapa yang tahu. Dengan berakhirnya paparan video sebentar tadi, maka majlis peresmian Pameran Art Gang bagi tahun 2025 berakhir di sini. Saya mewakili pihak majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas apa jua kesilapan sepanjang kami mengendalikan majlis. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak dalam menjayakan majlis pada malam ini. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.